Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-rashi wal murtasi bin nar. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada tahun ini sekali lagi kita ada sambutan kepada PAS Kelantan, yang mana sekarang ini majlis sedang berjalan sama ada hak negeri dan juga dekat kawasan Pangkalan Jepur. Ada yang tanya saya, bila dekat pilihan raya begini, dia tanya kenapa ke PAS di Kelantan Jepur ni tak rajin kalah. Saya sebut, dia PAS Kelantan Jepur ni serupa dengan PAS kawasan-kawasan lain. Kalau di PAS Kelantan Jepur ni ada Tok Mulu, ada Mubali, ada Guru Quran, kawasan lain pun begitu juga. Kalau kawasan Kelantan Jepur ni ada dia ulama, dia pemuda, dia muslimat, kawasan lain pun ada juga. Cuma bagi saya, ada seluruh perkara kelebihan di Kelantan Jepur tidak serupa dengan kawasan-kawasan lain. Di antaranya satu, kerana bumi di Kelantan Jepur sendiri. Yang kedua, kerana ketokohan almarhum Tok Guru Mantan Menteri Besar Kelantan. Ketiga, walak kepada pimpinan. Contoh, bumi Kelantan Jepur sebelum merdeka lagi, institusi agama telah wujud, iaitu sebelum daripada PAS bertapuk di Kelantan Jepur. Contohnya di Dong Kijai, sekolah agama Arab telah wujud di sana, iaitu sekolah Arab pendahulu. Di Dong Cepaka wujud sekolah Arab agama di Tok Sadar, yang sekarang ini digabung dua-dua sekolah tadi jadi ke sekolah Arab Istiqamah Badai. Dong Pancu ada sekolah Arab Darul Anwar Pulau Melaka. Ada sekolah Arab Tarbiyah Mardiyah Pancu. Sekarang dinaik taraf kepada Ma'had Tarbiyah Mardiyah Pancu. Maka ketiga-tiga inilah saya anggap sebagai tapak yang sesuai untuk PAS datang ke sini untuk bertapak. Dan sinilah mudah berkembangnya pengaruh PAS, kerana pengikut PAS sudah ada sedikit sebanyak pahami agama. Kemudian itulah asas pertama. Yang kedua, penerimaan PAS oleh penduduk sekitar ini banyak diterbiah oleh pimpinan-pimpinan PAS. Pada era Datuk Asri, mulai tahun 50-an hingga tahun 78. Lepas 78, banyak bila dipimpin oleh ulama di Kelantan ni, maka banyak tarbiyah, usrah, adik jimat. Boleh dikatakan setiap dong, setiap kawasan sehingga negeri dekat tu. Bila ada ijtimat di mana-mana kawasan, maka digerakkan semua cawangan, semua pemuda, semua muslimat dijemput hadir sebagai wajib mengikuti program tersebut mulai jam 8 pagi hingga 12 malam, dengan dipenuhi dengan ketah-ketah kerja di siang dan malam diisi dengan bilik ceramah oleh pimpinan-pimpinan sama ada dalam negeri juga PAS pusat. Maka pada tahun 78 itu satu peristiwa yang begitu hebat di Kelantan sehingga jatuh kerajaan PAS. Pada ketika itulah bila kita PAS ni tidak ada kerajaan, terus tidak ada Tok Hulu, tidak ada Mubali. Banyak tekanan-tekanan ke atas Mubali, ke atas Tok Mulu, begitu juga ke atas imam-imam, khususnya di Pangkalan Jepur ini. Maka guru-guru tadi ada yang ditukar, ada yang dibuat kerja, lucut jawatan. Begitu juga penghulu-penghulu, membali terus dilucut semua jabatan-jabatan. Bagi para imam pula ditekan, dibuat syarat, kalau tidak ikut bagi senang-senang dia akan buat. Walaupun begitu, pemimpin-pemimpin khususnya beberapa perkara tadi saya sebut tadi sebagai bentuk hulu, sebagai membalik sudah cap belakang dah, tinggal lagi tu email
Ada beberapa kaki tangan kajian yang masih kekal dengan PAS. Itu pun juga dia ambil tindakan. Kalau tidak sokong bahasa nasional, dia tukar jauh kepada kawasan-kawasan pendalaman sebagaimana Hulu Kelantan. Tinggal beberapa kerak daripada orang PAS yang tahan dalam perjuangan ni. Kemudian amat suka sekali pada tahun tu. Dia nak buat ceramah pun tak ada sambutan. Buat masyarakat pun juga tidak ada sambutan. Segala kerja PAS telah berkurangnya lah. Kerana kelemahan, tidak ada kaki tangan, tidak ada jentera yang boleh depan. Kerana tekanan di ugutan tu adalah sedikit sebanyak. Di kalangan cawangan sendiri pun juga tak berani ke depan pada masa tu. Tetapi masih bertahan dengan PAS. Saya ingat jika di sekitar 78 tu dalam sebanyak-banyak tekanan ugutan macam-macam tawaran daripada bahasa nasional, beberapa kerak saja ia tinggal perjalanan PAS, tidak sampai 20 orang pun. Contohnya ada satu cawangan bertukar kepada cawangan berjasa dan 4 orang tu email bertukar PAS kepada Perikatan pada bahasa nasional. 3 tu ngelu jumlah kepada bahasa nasional pada masa itu. Dan juga 3 orang guru jumlah ni kepada bahasa nasional. Dan semua lagi sama ada cawangan pengikut tidak berubah, masih kebal dengan perjuangan. Dia ikut sama dia lepas sehingga hari ni. Semasa kita kalah, hasil pilihan raya berhasil dengan 78, banyaklah kita kekurangan tenaga, kekurangan duit, kekurangan segala-gala. Tetapi walau bagaimanapun, dia baki ada di pihak cabang ni, di pihak tu masih bertumpuan pada kerja-kerja PAS. Sama ada daftar pemilih daripada daftar pemilih lagi. Siang malam berterusan sehingga kita menang tahun 1990. Waktu tu daftar pemilih guna balasah-balasah rumah-rumah ketua cawangan ni. Kita pun beberapa orang daripada cawangan ni buat kerja sampai ke pukul 12, kadang-kadang pukul 2 pagi untuk menarik orang ramai pula menjadi ceramah, menjadi rapat umum. Tidak sebagaimana hari ni. Banyak kesusahan untuk nak malu, kita guna poster, kita epek batai-batai kayu, guna spanduk, kita rental supaya orang tahu tulis tangan, poster tulis tangan. Jadi dalam saat begitu kita guna beberapa orang bekas untuk mulu masak kanji, mulai beseng, mulai jeluk, masing-masing pergi nepek poster. Ya, selalu kita atur petugas di sekitar Bandar Kota Baru, di sekitar Masjid Muhammadi. Dekat kita cari tempat-tempat orang ramai berhimpun. Di masjid-masjid Mukim, di tepi masjid Mukim, sekitar kawasan Kejepur. Daripada lepas Isya, sapalah kaya kukuk orang bel di masjid-masjid baru kita balik. Tanpa bayaran, tanpa upahan, bahkan duit saku masing-masing keluar untuk nak beli peralatan tadi demi kepentingan perjuangan. Sebagai isu pada masa tu, amat itulah macam tak nak sebut lah, getih takut tak ada. Sebab UMNO ni selalu je beri pun di kedai-kedai kopi. Bila kita keluar rumah untuk bertugas malam, bila dia tengok kita je jual. Walau bagaimanapun kesabaran kita demi Islam, kita kerja juga. Hak paling teruk sekali mengatas surat. Kadang pada masa tu Kala Jepur ni daripada semua api sampai ke Juluk Kedah Baru. Mana motosikal saya 3943 kan kena berlaku pada masa tu. Perhubungan amat susah sekali, lebih-lebih lagi masih banjir begini. Sebab jalan-jalan utama hubungi di antara satu kampung ke satu kampung
Bukan setakat tak ada tar. Kau panggil berselut pula. Berlumpur pula. Kau tak kena buat, kena akak motosikal tu sama-sama dengan dia jalan kaki. Pada masa tu. Dan setiap perjumpaan guna Musa Soha, guna Balasah, guna Mak Ketua Cawangi. Maka begitu juga di pihak Cawangi, selepas kita jatuh, tak berapa orang betul nak kerja apa. Kita pergi rumah ke rumah. Bapa tak ada masyarakat semalam, dia sebutlah sebab gini-gini. Dan ceramah. Kita atur ceramah atas rumah-rumah orang. Saya pernah dengar bini Datuk Asri. Saya pengusi Datuk Sakinah itu Datuk Asri ceramah. Tuan rumah, anak tuan rumah tu kita tak tahu. Cuba orang pernah api di tangga nak naik tu. Bakar dengan daun semeru. Buasak penuh rumah. Dia letak tanda kering. Dia api. Sampai ke Datuk Sakinah tak boleh bercakap. Kerana rumah tu dipenuhi dengan asap. Dia kehadiran pula tidak sampai 20 orang. Lepas kita kalah tu. Walaupun begitu daripada hasil tarbiyah usrah lama kelamaan ada sambutan. Bukanlah kata AJK Cawangi aja. Orang kampung pun tahu kepercayaan kepada PAS. Ketua ponik lain, ketua cikgu lain. Ponik ni daripada tarbiyah agama orang panggil Ustaz Ponilah. Cikgu Daud ni guru cikgu orang panggil. Maka di antara kelebihan dua tu ada kelebihan masing-masing, tetapi tidak sama kelebihan itu. Di antara yang saya tahulah, di antara orang hormat, orang geram, orang pengaruh kepada almarhum Ponik ni tadilah orang boleh tengok dengan mata lendir tempat ceramah. Dalam keadaan gawat lawat melawan dengan UMNO tu, dia boleh buat sehingga orang tengok selalu. Tadi saya sebut beberapa tempat dia tempat umum, dia boleh ceramah di Kapur Cekok. Rumah tak payah saya sebut. Sebelum ceramah berasal lagi cakap dah di mana-mana, di kedai kopi di mana. Ponik lah malam ni orang nak tanya dia. Orang gerempe. Kak, ada seorang pihak kata, tak apa lah ke. Bila Ponik dia terus berucap, dia boleh ceramah atas rumah tu, ajar lagi sungguh. Dengan jangguknya, dengan jambai begitu lebaknya. Sampai tangga bersalat, Assalamualaikum. Ponik tengah jawab, Waalaikumsalam. Lakai. Tak apa weh. Dia naik Ponik bunyak kaki atas-atas, dia pun cokoh lalu. Cokoh. Gapo nak ayaji? Tak ada gapo nak dengar anak ceramah lah. Gapo tak kena? Dia kata kena berlaku awal sebut ni. Kalau gimana dengan UMNO? Tak saya dah awal setakat malam ni. Ni kupah. Itu dia antara perkara yang Allah Ponik ni. Orang hormat, orang malu, orang sanjung, dia pengaruh. Kerana boleh tengok dengan mata lendir depan tu. Satu tempat tu berlawan pilihan raya. Tak payah sebut juga. Speaker Pemerintah Suara ni dia kata entah punya ke UMNO. Boleh jatuh. Berkata puan ni dia berucap tu, puan ni sebut jenis itu secabar ke lah. Nak berlawan, nak berapa gini, nak ganggu bila ceramah. Jatuh. Itu dia tahu tengok. Orang pada masa tu je. Bila bunyi kata puan ni nak ceramah, jauh lagi. Jalan kaki. Kalau sini kita kata ceramah di sekitar Batu ni, jalan kaki. Kalau kita cupu sering, jalan kaki. Bukan laki-laki lah, Muslimat pun jalan kaki. Kerana pengaruh dengan Ponik lah. Tadilah kerana dia boleh tengok depan. Tegur lah cara lain pula. Cara orang kata uduh-uduh, kata cacian gitu ni,
duduk seminggu dua boleh kelih. Bukan nak ayat Paulillah, bukan untuk guru gini-gini tak. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri kepada dua tokoh ni. Kerana dua tokoh ni nak ikhlasnya nak ngomel ke agama atas nama Parti Islam Sambil Sapah.